Belajar sambil berkarya, itu pendekatan diambil Bengkel Seni dan Sains disertai 52 murid SK Datuk Kayaman Bukit Keteri Perlis. Bengkel selama 3 jam itu menampilkan gabungan kreativiti murid yang disuntik elemen sains, teknologi kejuruteraan dan matematik STEM. Program ini dilaksanakan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Perlis JPNP dan Persatuan Seni Rupa Malaysia anjuran NGO Cinta Bangsa. Kita akan masukkan elemen-elemen sains ataupun STEM dalam aktiviti ini. Pada nak memupuk STEM juga. Ya, betul. Kita nak memupuk STEM dalam seni sebab pada saya elemen sains, teknologi dan engineering kena ada dari segi kita nak bina satu penghasilan produk. Murid didedahkan dengan aktiviti penghasilan karya batik bermotifkan rebung selari falsafah pendidikan awal melentur buluh biarlah dari rebungnya. Fabrik terpakai seperti denim dan chiffon digunting dan dilekatkan pada cardboard bagi membentuk rekaan kreatif. Aktiviti ini menerapkan elemen STEM apabila murid perlu mengira ukuran, merancang, susunan warna serta mereka bentuk pola secara praktikal. Hari ini saya dan kawan-kawan saya melakukan aktiviti beriadah seni dan sains. Kami membuat beberapa aktiviti seperti menggunting, menampal dan berbagai aktiviti yang lain. Seronok sebab kami dapat buat aktiviti ini dengan kawan, menguatkan aktiviti bekerjasama dan yang lain-lain. Saya baru tahu kata seni tu ada banyak. Contoh macam seni menyanyi tu, saya baru tahu menyanyi tu seni sebab menggunakan jiwa. Pendekatan secara amal ini bukan sahaja menyeronokkan, malah membantu mereka memahami pelajaran dengan lebih mudah.